Hai, Assalamualaikum. Saya Ashraf dari Motor Gear Malaysia. It's time to ride. Okay, untuk hari ni saya pakai jaket yang baru daripada RS Taichi, model yang paling latest 2025. Nampak macam bukan jaket kan, tapi dia jaket safety, jaket riding guys. Kalau nak tahu apa jaket apa, kita layan intro dulu guys. Okay guys, jumpa lagi saya Ashraf. Okay, nampak saya pakai jaket. Ni sebenarnya jaket riding guys. Ada padding. Kalau saya tepuk sini keras, tepuk sini keras, tepuk belakang pun ada padding guys. Bukan jaket biasa-biasa lah guys. Ini jaket untuk korang ride ataupun untuk korang menunggang motosikal. Sebab dia ada padding bahu, padding siku dan padding belakang. Yang mana padding yang untuk jaket model RS Taichi yang paling latest ni, dia datang dengan padding level 2 guys. Kalau korang tekan kat sini, dia padding dia lembut je guys. Nampak tu, kalau saya nak gerak macam ni pun dia fleksibel. Sebab dia macam gel tau level 2 ni. So bila dia jatuh dia akan jadi keras lah, bukan tak safety. So dari segi comfortable tu, level 2 lagi much better daripada level 1 guys. So guys, apa kelebihan jaket ni? Korang tengok saya pakai, nampak macam relax kan jaket ni. Memang jaket ni khas untuk orang yang relax macam saya lah. Ataupun macam korang yang relax lah. So, dia punya material kat sini, kalau korang tengok dekat, lebih dekat, dia punya material adalah mesh. Mesh ni yang mana dia jaring-jaring, angin masuk dan angin keluar lah. So, apa yang best lagi jaket ni dia punya lengan ni, dia macam ada getah tau. Bukan macam, memang getah guys. So, dia tak keras, dia tak sakit lah kalau korang pakai. Bukan tak sakit, dia bukan jaket macam jaket riding biasa yang agak macam tak selesa sikit. Jaket ni cukup selesa guys, memang sedap. And dia tak berat sangat jaket ni. Jaket ni saya pakai, saya dah try dari naik motor datang sini. So far pakai okey lah, dia tak panas. Tapi bila berhenti tu agak sikit panas lah. Tapi bila dah jalan, dia sejuk je guys. So lagi kelebihan jaket ni guys, dia ada poket kiri dan kanan. Kalau nak simpan wallet ke, nak simpan kunci ke apa, boleh simpan kat sini. Okey, dekat bahagian tepi ni, yang ni kelebihan dia sebenarnya. Kalau korang tengok kat sini, dia macam poket, tapi bukan poket sebenarnya. Okay, dia kat sini adalah free gift daripada RS Taichi. Dia bagi sling bag. Nampak tu. So guys, sling bag ni korang boleh, saya buka dia, korang boleh buka and korang boleh pakai lah. Nak simpan wallet ke, nak simpan duit shilling ke, boleh. Tali ni korang boleh panjangkan lagi. So dia akan jadi bentuk macam ni. Korang boleh pakai untuk sling bag. Selalu untuk gegel-gegel ataupun rumah korang boleh lah pakai dekat belakang kan. Kalau pakai, korang yang rider pakai, memang terbang lah cerita dia. Tapi Taichi dah bagi, ini kira free gift lah. Sling bag, mini sling bag lah boleh cakap. Kalau diperhatikan lagi jaket ni sebenarnya dia mengambil konsep macam bomber jaket lah guys. Bomber jaket. Bomber jaket ni macam jaket yang casual lah, style casual punya kan. Okey, jaket yang saya pakai ni adalah warna hitam. Dia datang memang Motor Gear ambil warna hitam saja. Warna-warna lain Motor Gear tak ambil. Sebab apa warna hitam? Sebab senang lah kalau nak matching apa motor. Lagi satu kalau nak jaga senang. Dari segi penjagaan, warna hitam ni paling senang di dunia. Kalau kotor ke apa tak nampak. So jaket sebenarnya tak elok basuh selalu kalau nak jaga lama. Itu tips daripada saya lah. So untuk harga jaket sesimple macam ni, serelax macam ni, harga dia kita jual di Motor Gear RM RM580 sahaja. Okey, untuk model dia, kod dia RS Taichi A-Flight RSJ351. Tu dia punya kod lah. Kalau korang nak beli ataupun nak tengok-tengok dulu kan, kau nak survey kat Google ke apa, kau boleh tekan kod tu. Ataupun tengok ada dekat link bawah ni. Kat YouTube kita ada masukkan link website kita sendiri. Korang boleh tengok berapa saiz tinggal, berapa harga, kalau ada promo ke apa kan. So guys, macam mana nak dapatkan? Korang boleh datang kedai kita, Motor Gear, walk in macam biasa. Kedai kita buka hari-hari. Ataupun kalau jauh kan, korang boleh beli secara online. Kita ada juga membuat postage. So guys, ingat ABC, always be careful, sentiasa berhati-hati. Saya nak pasang jaket, saya nak pasang sling bag ni balik. Jumpa lagi next video. Ciao.